Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi, yang berbahagia Datuk Dr. Anisi bin Ibrahim, Ketua Setiausaha KPT, yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Barisan Kepimpinan KPT, Barisan Pengurusan Tinggi, Institut Pengajian Tinggi Awam Swasta dan Politeknik, wakil-wakil pempamer, wakil-wakil agensi, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Karnival Jom Masuk Universiti 2026 bagi Zon Tengah 1 dengan tema DreamX, Inspiring Your Next Step, dapat kita jayakan. Bagi pihak UiTM, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepada UiTM sebagai rakan strategik bagi penganjuran program Signature KPT ini. Tanggungjawab ini bukan sahaja satu pengiktirafan terhadap keupayaan UiTM, malah mencerminkan keyakinan KPT terhadap komitmen dan kesiapsiagaan warga universiti dalam memastikan akses pendidikan tinggi terus diperluas kepada seluruh rakyat Malaysia. Lebih istimewa, Jom Masuk Universiti 2026 bagi Zon Tengah 1 diadakan secara maya, yang mana usaha ini turut mencerminkan anjakan digital dalam ekosistem pendidikan tinggi negara. Alhamdulillah, ruang capaian yang lebih luas dapat disediakan tanpa batas geografi untuk membolehkan para pelajar, ibu bapa serta masyarakat mendapatkan maklumat kemasukan ke IPTA secara lebih fleksibel dan interaktif. Kami yakin platform digital ini akan memberikan akses maklumat yang telus dan tepat kepada pelajar lepasan SPM, STPM dan setaraf. Juga membantu pelajar membuat pilihan program pengajian secara lebih yakin serta mengukuhkan agenda pendigitalan pendidikan tinggi selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Kepada calon pelajar, gunakanlah tempoh 2 hari ini untuk meneroka setiap reruai maya yang disediakan, bertanyalah, selidiklah dan bukalah minda. Jangan takut untuk memilih laluan yang mungkin berbeza asalkan ia selari dengan minat, bakat dan potensi anda. Setiap daripada anda memiliki potensi yang luar biasa. Karnival ini adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih gemilang. Universiti bukan sekadar destinasi akademik, tetapi medan untuk membina impian dan mencipta masa depan. Oleh itu, buatlah pilihan yang bijak. Jangan sesekali meragui potensi diri anda. Mungkin hari ini anda masih mencari arah, tetapi dengan bimbingan yang tepat dan kesungguhan yang tinggi, insya-Allah anda mampu melangkah lebih jauh daripada yang pernah anda bayangkan. Saya mendoakan agar setiap calon pelajar diberi petunjuk dan keyakinan dalam membuat keputusan terbaik. Sekali lagi, saya merakamkan penghargaan kepada KPT atas amanah dan kepercayaan ini. Selari dengan objektif utama program, iaitu mempromosi serta memperluaskan peluang pendidikan tinggi di Universiti Awam, Institusi Pendidikan Tinggi Awam serta mara bahagian pendidikan tinggi, maka UiTM committed untuk memastikan pengalaman maya ini bukan sahaja berinformatif, malah mesra pengguna, interaktif dan berimpak tinggi. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan acara ini. Semoga JMU 2026 Zon Tengah 1 ini menjadi model rujukan baharu dalam penganjuran program pendidikan tinggi yang lain, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.